Saya berdoa pun awak kutuk seolah-olah macam saya ni bawa fitnah besar pada agama. Awak puasa ke tak puasa sebenarnya ni? Cuba korang tengok video ni. Tengok ruangan komen tu. Sebab dosa kami diampunkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan Ramai kami. sangat orang yang orang yang kata saya show off berdoa, orang yang cakap saya ni nak menunjuk-nunjuk, tak belajar adab, acah-acah dan sebagainya. Tahu tak tempoh doa tu berapa lama? 2 minit. Sebenarnya saya pun baru perasan saya ada slot berdoa. On the way ke studio tu saya tengok balik apa yang diberikan. Bawah sekali tu, kena berdoa. Baru saya perasan. Jadi saya tak prepare sangat. Dan doa tu tak panjang, 2 minit aja lebih kurang. Kalau 2 minit pun awak rasa lama, nampak sangat ada problem dengan awak. Tapi yelah, kita faham lah. Kalau dekat studio live, kalau masa diperuntukkan 1 minit, kita doa 2 minit, memanglah jadi panjang. Saya ni tak tahu, saya tak tengok episod lepas. Dah 5 episod dah. Saya tak tengok episod 1 sampai episod ke-4. Jadi saya tak ada reference. Saya tak tahu doa tu berapa lama. Bila saya tanya nak doa panjang ke pendek dalam live tu, saya tanya doa sederhana. Dan biasalah bila dah berdoa, kita pun tak perasan apa jadi. Saya pula tutup mata, tu salah saya lah kan. Tak nampak floor manager dah duk roll kan. Saya pun tak perasan. Tak ada masalah pun. Janganlah cakap ni macam saya ni musuh agama pula. Jangan cakap macam saya ni orang yang membawa kehancuran pada agama. Relax lah. Kita pun tak tahu konteks keseluruhan apa yang jadi.